Ini parti kami. Bila cukup syarat-syarat itu, dipilih jadi calon. Tiap-tiap orang calon minta supaya berbai'ah dan bersumpah di hadapan pemimpin pusat dengan bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi. Kami bermihak, kami berjanji menunaikan kewajipan dan tanggungjawab, tidak akan khianat. Sekiranya kami khianat, kami dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh manusia, oleh malaikat dan semua makhluk yang melaknat. Tiap-tiap orang calon yang kita lantik menunaikan sumpah ini. Parti lain tak ada. Ini kena tahu betapa kami ikat calon-calon yang bertanding ini. Dalam sejarah kita, bila ada rakyat yang menang yang khianat, mesti hidup dia tak sempurna. Dan sebab itu dalam PAS ni tak ada masalah undang-undang lompat parti, tak ada undang-undang aku janji dan sebagainya. Cukup dengan sumpah ini. Semua negeri yang kita perintah, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, bersih. Tak ada salah laku. Dan saya membuat kenyataan pada SPRM. Kami buka kepada PRM untuk siasat Menteri Besar, siasat wakil rakyat kami, petugas kami yang ada risuah, terbuka beritahu. Kalau buat silap kita pecat daripada parti. Pecat daripada wakil rakyat, dia mesti letak jawatan. Tak letak jawatan, kena laknat. Ini yang kita ikat calon-calon yang bertanding. Oleh kerana itu, kita minta supaya rakyat Sabah yang mengundi ini faham siapa yang kita pilih calon ini. Di mana memerintah negeri adalah satu amanah yang sangat besar. Harta negara adalah amanah. Mentadbir negara adalah amanah. Bukan harta wakil rakyat, harta pemimpin, harta mak bapak dia. Ini amanah yang Tuhan beri kepada kerajaan yang memerintah, yang memimpin.